Bayangkan ini, setiap bulan gaji masuk dan setiap bulan juga ia lesap entah ke mana. Bukan sebab kita boros sangat, tapi sebab ada 7 kesilapan kecil tentang wang yang kita ulang tanpa sedar. Hari ini, saya nak bongkar 7 perangkap kewangan yang diam-diam mencuri masa depan kita. Saya Anwar dari Jiwa Ringgit dan sebagai seorang yang suka gali sejarah kewangan manusia, saya percaya ramai orang miskin bukan sebab malas, tapi sebab mereka main permainan yang salah dengan peraturan yang mereka tak pernah diajar. Zaman Mesir Purba, buruh bina piramid dibayar bukan dengan emas, tapi dengan roti dan bir. Tapi lebih menarik, sebahagian dari mereka simpan lebihan bir untuk ditukar dengan barang lain. Ya, mereka faham satu prinsip. Kalau semua habis digunakan, kau hilang kuasa untuk pilih. Hari ini, ramai antara kita ulang kesilapan yang sama, bukan dengan bir, tapi dengan gaji. Kesilapan pertama, tiada buffer kecemasan. Ramai orang anggap simpanan tu untuk hari tua. Tapi mereka lupa, kecemasan boleh datang bila-bila. Peti sejuk rosak, mak sakit, kereta breakdown. Tanpa tabung kecemasan, kita mula guna kad kredit atau pinjam dari orang. Dan dari situ, domino hutang pun bermula. Kesilapan kedua, tidak kenal aliran duit sendiri. Kita tahu gaji kita berapa, tapi kita tak tahu ke mana ia pergi. Setiap minggu, ada transaksi kecil, kopi mahal, langganan yang tak guna, makan luar, yang bila dicampur, jadi jumlah besar. Orang kaya tahu setiap ringgit ke mana, orang biasa cuma harap-harap cukup. Ketiga, beli ikut emosi, bukan fungsi. Kita beli fon baru sebab ada kamera AI, padahal fon lama masih berfungsi. Kita beli kereta besar sebab jiran beli. Tapi tak tanya, adakah benda ni tambah nilai hidup aku? Atau cuma tambah bayaran bulanan? Sejarah Rom menunjukkan, bila rakyat biasa mula meniru gaya hidup golongan elit dengan berhutang, keruntuhan moral dan ekonomi pun bermula. Keempat, guna kad kredit macam gaji tambahan. Kad kredit sepatutnya alat bukan nyawa kedua, tapi ramai guna kad untuk belanja yang mereka tak mampu tunai. Bila bil datang, mereka bayar minimum, dan dari situ, bunga berbunga hingga jadi beban yang tak terangkat. Kelima, tiada matlamat kewangan jangka panjang. Kalau kita tak tahu apa yang kita kejar, kita akan keletihan kejar semuanya. Rumah, kereta, melancong, gadget, semua nampak penting, tapi tiada prioriti. Orang bijak ada peta. Orang biasa cuma jalan ikut arus. Keenam, tangguh pelaburan, tunggu masa sesuai. Ramai tunggu ada lebih baru nak mula melabur. Tapi dalam dunia pelaburan, masa adalah kawan terbaik. Albert Einstein pernah kata, faedah kompaun adalah keajaiban dunia ke-8. Orang yang faham akan manfaatkannya. Yang tak faham akan jadi mangsanya. Dan kesilapan ketujuh, tak labur dalam diri sendiri. Kita sanggup bayar ribu-ribu untuk fon, tapi berkira nak bayar kelas 200 yang boleh ubah masa depan. Kita lupa, pendapatan kita jarang lebih dari nilai diri kita. Bila nilai naik, duit ikut naik. Semua kesilapan ni bukan sebab kita bodoh, tapi sebab kita tak diajar. Sistem cipta kita untuk jadi pengguna, bukan pencipta. Tapi hari ini, kita boleh pilih untuk ubah. Mulakan dengan satu soalan mudah. Dari 7 kesilapan ni, yang mana aku selalu buat dan apa aku nak ubah bulan ni? Kalau anda rasa video ni buka mata, tekan like dan subscribe. Dan tulis kat ruangan komen, antara 7 ni, yang mana paling kena dengan hidup anda? Saya baca semuanya. Saya Anwar dari Jiwa Ringgit dan saya percaya, kekayaan bukan soal nasib, ia soal ilmu dan keberanian untuk bertindak lain daripada orang lain.